Korang tahu tak, dekat hutan Papua ada satu sungai tersembunyi di tengah hutan tropika dan masih terjaga sampai hari ini. Digelar dengan nama Kali Biru, antara sungai paling jernih berwarna biru terang menjadikannya destinasi menakjubkan bagi pencinta alam. Warna biru yang unik terhasil daripada kandungan mineral semula jadi di dasar sungai serta pantulan cahaya matahari yang menembusi rimbunan pokok sekitarnya. Kali Biru juga menjadi habitat kepada pelbagai flora dan fauna endemik Papua, sekaligus menambahkan keunikan ekosistemnya. Keindahan yang masih terpelihara ini menjadikan sungai tersebut tempat kegemaran pelancong untuk berenang, menyelam atau sekadar menikmati ketenangan alam. Namun, akses untuk menuju ke Kali Biru agak mencabar kerana perlu melalui laluan trekking meredah hutan tebal sekaligus menambahkan lagi pengalaman pengembaraan sebelum tiba di syurga tersembunyi ini. Pada kaki travel dan pencinta alam, bolehlah jadikan tempat ni antara bucket list korang akan datang. Follow dan like untuk lebih banyak info menarik.